Petikan keempat, petikan surat kiriman tidak rasmi. Anda diberikan masa selama 1 minit untuk membaca soalan. Dengar petikan surat kiriman tidak rasmi berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Pentingnya industri desa. Saudari Najihah, terima kasih kerana sudi menghantar surat kepada saya baru-baru ini. Saya memahami isi surat saudari yang ingin mengetahui perihal industri desa di tempat saya. Untuk pengetahuan saudari, industri desa di tempat saya berjalan dengan rancak sekali. Oleh sebab saya tinggal di kawasan perkampungan yang dihuni oleh ramai penduduk, maka pelbagai kegiatan ekonomi dapat dijalankan di sini. Kilang mini dibina seperti cendawan tumbuh selepas hujan. Industri yang terdapat di kampung saya termasuklah kilang pemprosesan buah-buahan menjadi jus, kilang pembuatan perabot berasaskan kayu getah serta kilang penghasilan keripik ubi dan pisang. Dengan adanya industri desa di kampung saya, ramai penduduk yang berpeluang untuk bekerja di kilang-kilang mini itu. Selain itu, penghijrahan anak-anak muda dapat dikurangkan. Anda diberikan masa selama 30 saat untuk menyemak jawapan. Petikan surat kiriman tidak rasmi akan dibaca sekali lagi. Anda diberikan masa selama 1 minit untuk membaca soalan. Dengar petikan surat kiriman tidak rasmi berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Pentingnya industri desa. Saudari Najihah, terima kasih kerana sudi menghantar surat kepada saya baru-baru ini. Saya memahami isi surat saudari yang ingin mengetahui perihal industri desa di tempat saya. Untuk pengetahuan saudari, industri desa di tempat saya
berjalan dengan rancak sekali. Oleh sebab saya tinggal di kawasan perkampungan yang dihuni oleh ramai penduduk, maka pelbagai kegiatan ekonomi dapat dijalankan di sini. Kilang mini dibina seperti cendawan tumbuh selepas hujan. Industri yang terdapat di kampung saya termasuklah kilang pemprosesan buah-buahan menjadi jus, kilang pembuatan perabot berasaskan kayu getah serta kilang penghasilan keripik ubi dan pisang. Dengan adanya industri desa di kampung saya, ramai penduduk yang berpeluang untuk bekerja di kilang-kilang mini itu. Selain itu, penghijrahan anak-anak muda dapat dikurangkan. Anda diberikan masa selama 30 saat untuk menyemak jawapan.